Baik, sudah Okay, boleh. alright. Baik, semua buat. Okay, baik. Alright, so kita lanjutkan. Baik, apa itu reframing negative thought? Okay, sebelum kita reframe dia, kita kena tahu dulu apakah yang disebut sebagai negative thought. Dia macam ni. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebenarnya bergerak dengan apa yang disebut sebagai automatic thoughts. Sekarang, ketika saya sedang bercakap kepada kita semua, kita sedang belajar, tetapi rakan-rakan juga ada automatic thoughts yang datang. Okay. Either automatic thoughts itu tentang pembelajaran kita atau automatic thoughts itu tentang apa yang rakan-rakan lihat di sekeliling, yang ada di sekitaran rakan-rakan masing-masing. Jadi automatic thoughts ni adalah pemikiran yang kita tidak kontrol dia. Okay. Kita tak kontrol dia dan kita kalau kita nak mengontrol pun, kita sukar untuk mengontrolnya kerana dia memang datang saja. Okay. Yang disebut sebagai automatic thought. Maksudnya apabila kita telah terjaga, automatically kita akan juga memulakan proses untuk memberikan makna. Automatic thought itu adalah makna-makna kecil. Tafsiran-tafsiran kecil yang kita berikan. Jadi automatic thought ni sifatnya adalah dia datang, dia tidak dikawal dan dia kesukaran untuk mengawalnya itu pun adalah tinggi. Maksudnya semua orang pasti punyai automatic thoughts. Persoalannya adalah apakah kita yang sering datang ke kita itu banyaknya negative automatic thoughts atau satu lagi dipanggil PAT, NPAT. ANT tu automatic negative thought. PAT tu adalah positive empowering thought. Tu istilah saya lah. Kalau dalam istilah apa kognitif pun boleh cari. Dia ada orang menggunakan istilah tu untuk menggambarkan dua jenis automatic thoughts. Satu adalah automatic negative thoughts. Satu lagi dipanggil PAT. Positive ataupun potential empowering thoughts. Ataupun positive empowering thoughts. Maksudnya thought yang satu lagi. So kita akan ada dua jenis pemikiran ini ataupun dua jenis automatic thoughts ini. Mana satu yang datang itu kita harus duduk sebentar dan kita harus menulisnya. Kita harus duduk dan kita tulis. Baru kita nampak nanti kita ni banyak negative automatic thoughts ataupun potential empowering thought. Maksudnya yang mengarah pada lebih positif atau dia sebenarnya lebih kepada automatic thoughts yang negatif. Apakah kedua-duanya buruk? Tak. Dua-dua itu ada masanya dia boleh, ada masanya dia memberikan kesan yang buruk. Cuma secara umum, automatic negative thoughts itu lebih potensi untuk menghasilkan kesan-kesan yang lebih buruk. Kalau kita dikuasai oleh automatic negative thought yang berlaku sering kepada kita dan kita menggunakan automatic thoughts negatif ini untuk event-event yang tak sepatutnya atau perkara-perkara yang terjadi itu tidak bersesuaian dengan negative automatic thoughts, itulah yang nantinya ada risiko-risiko atau kesan-kesan yang buruk. Contoh macam ni. Bila klien datang, dan bila dia datang dia duduk dengan kita. Bila dia duduk, apakah automatic thoughts dia? Kita mungkin tak pernah bertanya kan. Yang kita tanya adalah macam mana hari ni, selesa, macam mana keadaan kedatangan, mungkin itu. Tapi kita mungkin tidak pernah bertanya apakah pemikiran-pemikiran automatik yang sedang terjadi kepada anda pada ketika ini. Jadi nanti next tu kita bolehlah check, kita boleh sebelum kita mulakan sesi, kita tanyakan dulu, apakah pemikiran-pemikiran automatik yang sedang timbul di pemikiran anda. Catatkan, atau nyatakan, apa yang sedang datang. Bila datang ke sesi kaunseling
sesi kaunseling ke sesi terapi. Ya. So apa yang di pemikiran itu, automatic thoughts apa saja yang timbul. Okay. Saya teruja, saya rasa was-was, saya boleh percaya ke kaunselor ni, boleh ke diselesaikan masalah aku. So benda tu dikeluarkan. Okay. Itu contohlah ya, maksudnya kalau kita di awal session, kita juga boleh sebelum kita meneruskan sesi, ada baiknya kita check dulu ya, supaya kita dapat membantu klien untuk menguruskan negative automatic thoughts dia. Kenapa? Automatic thoughts negatif ini sekiranya dia tidak menyedari di awal, dia akan berkembang naik ke atas. Okay, naik ke atas maksudnya dia naik tingkat dia naik darjah dia. Darjah dia apa? Kita dah belajar sebelum ini, cognitive distortion. Okay. Maksudnya automatic negative thoughts ni dia datang saja. Dia without control kan. Okay. Tapi dia datang tu sebenarnya dia datang daripada tafsiran apa? Sebenarnya dia datang dari tafsiran yang lebih tinggi, iaitu tafsiran belief atau tafsiran cognitive distortion. Okay. Jadi kita ni ada negatif automatic thoughts kita ni memang dia datang tu tanpa dirancang. Tapi pembentukan dia tu sebenarnya dia bukan tiba-tiba kita boleh begitu, tak. Tapi sebab kita dah ada thoughts yang sebelumnya, kita dah ada belief sebelumnya. Belief itulah yang nanti akan berikan respon. Jadi automatic thoughts kita tu sebenarnya adalah respon daripada sama ada daripada atasnya iaitu cognitive distortion atau daripada atas lagi yang disebut sebagai belief system. Okay. So dia menurun ke bawah dan itu merespon dalam bentuk automatic thoughts. Dan ketika automatic thoughts itu direspon berdasarkan apa yang cognitive distortion percaya, cognitive distortion akan bertambah kuat. Cognitive distortion pula datang daripada apa kepercayaan belief yang kuat tadi, itu juga akan menguatkan. Okay, jadi ketika klien datang pada kita, mungkin dia kata, boleh percaya ke kaunselor ni? Okay, dia boleh selesaikan masalah aku. Contoh, itu adalah automatic thoughts yang keluar daripada diri klien. Okay. Apakah dia datang macam tu saja? Tak. Mesti dia ada cognitive distortionnya. Okay, apa cognitive distortionnya? Maka cognitive distortionnya adalah jangan percaya pada semua orang. Okay, contoh, ataupun dengan siapa pun aku cerita, semua orang membocorkan rahsia. Okay, contoh. Jadi dia ada cognitive distortionnya. Jadi automatic thoughts ni adalah sandaran ke atas. Okay. Jadi, bila kita boleh check di awal klien kita, apakah pemikiran-pemikiran automatik yang sedang berlega-lega di kepalanya, apa kita boleh buat berikutnya? Kita boleh bantu dia untuk reframe. Sebab dengan reframe dengan lebih awal, dengan menyatakan bukti-bukti nyata yang ada di depannya, itu akan memberikan kesedaran cepat kepada klien, satu. Yang kedua adalah klien akan lebih cepat membina reponya. Repo tu adalah, apa tujuan repo? Repo adalah membangunkan kepercayaan. Okay. Jadi selagi orang tak percaya, mereka tak akan bercerita. Selagi orang tak percaya, mereka tidak akan berkongsi. Jadi menimbulkan kepercayaan itu penting. Jadi repo tu adalah membangunkan kepercayaan. Okay. Ketika klien boleh dibangunkan kepercayaan dengan lebih mudah, jadi proses untuk dia meluahkan ataupun berkongsi itu akan lebih cepat, ya, dan proses dia untuk pusing kiri dan ke kanan itu mungkin dapat dikurangkan. Kalau tidak dia macam helikopter kan, dia pusing kiri kanan, pusing kiri kanan, pusing kiri kanan kan. Kita pun ikut dia pusing-pusing kan. Kalau pusing-pusing tu berzikir dapat pahala kan. Ini pusing-pusing kita berzikir, lama-lama kita pening kan. Okay. Kalau dia ada helikopter thought tu. Okay, pusing-pusing kat situ, pusing-pusing kat situ. Okay. Itu contoh ya. Jadi dalam automatic thoughts ni yang tadi tu, permulaan sesi bila kita check, kita boleh bantu dia untuk reframe. Reframe tu macam ni. Contohnya kita kata, okay lah, saya tengok contoh dulu nanti kita buat sama-sama. Okay. Contohnya dia kata, boleh percaya ke kaunselor ni? Bolehkah diselesaikan masalah aku? Okay. Dia dah list tu kan. Nanti kita tanya dia, okay. Anda menyatakan, tadi anda berfikir, ya, automatic thoughts anda menyatakan, bolehkah anda percaya, bolehkah kaunselor dipercayai? Okay. Apa pandangan anda tentang saya?
Itulah saya pun tak tahu. Saya boleh percaya ke tidak? Okey. Setakat ni kita belum bercerita. Betul kan? Betul. Dan apakah anda tahu saya sebelum ini? Tak. Apa nama tu? Tahu sikit-sikit je. Okey, tahu sikit-sikit. Dan anda datang ke sini, bagaimana anda boleh datang ke sini? Saya ada kawan bagi tahu. Okey, kawan bagi tahu untuk datang bertemu. Okey. Saya dah apakah anda tahu bahawa saya telah pun menjalankan sesi ini, sesi kaunseling dah banyak dah ya, dah hampir ratusan dah, bahkan banyak dah klien-klien yang saya temui. Belum tahu. Okey, kalau belum tahu sekarang saya nyatakan. Okey, dah ribuan klien-klien yang telah saya temui. Ni cakap je, okey. Okey. Kemudian baik. Apakah anda pernah dengar tentang saya sebelum ini di mana-mana tempat? Belum. Kalau kat sekolah ada, tapi tak ada pula saya dengar ni sangat. Tapi saya tahulah ada kaunselor tu. Contoh kalau kat sekolah. Kalau tempat lain, biasanya dia akan cakap belum lah. Okay. Saya dah banyak klien. Okay, saya dah banyak tahu tentang rahsia-rahsia klien. Tapi ternyata anda belum tahu tentang saya. Mengapa anda belum tahu tentang saya? Sebab saya tak pernah jumpa, saya tak pernah nampak, saya tak pernah ini. Betul. Okey. Saya banyak tahu tentang rahsia-rahsia klien saya. Tapi saya tak pernah bercerita di mana-mana dan tak pernah ada orang tahu. Dan itulah kerananya saya tidak pernah ada di mana-mana. Kan kalau saya tahu cerita orang dan saya sebarkan cerita orang, kan cerita orang tu kan menarik untuk didengar. Setuju? Tapi anda tak pernah dengar tentang saya dan anda tak pernah tahu pun tentang saya bercerita tentang siapa. Jadi, apakah pada ketika ini saya bersama dengan anda, saya ada potensi untuk membocorkan semua cerita anda? Tak tahu, belum, tak pasti. Okey. Dengan 1000 yang telah pun saya jalani sebelum ini dan sekarang datang yang baru iaitu anda, dan saya boleh mengekalkan untuk tidak membocorkan, pasti yang berikutnya itu juga akan menjadi rahsia. Apakah anda bersetuju? Okey, setuju. Okey, contoh, itu contoh. Itu contoh maksudnya cara kita reframe. Okey, reframe satu, dia tak percaya kaunselor. Okey, kemudian mungkin dia kata penyelesaian masalah pula. Jadi kita reframe yang mana satu pun tak apa. Okey, kerana kita nak membangunkan supaya dia punya negative automatic thoughts tadi berubah kepada potential empowered thought atau positive empowering thought. Okay. Jadi kalau dia dah boleh ada potential ataupun positive empowering thought, dia mula untuk kalau aku tak bercerita belum tentu dia membocorkan. Kalau cerita belum tentu juga dia bocor, ataupun kalau aku cerita belum tentu semua orang boleh tahu kan. Jadi apa salahnya untuk contohlah dia bercakaplah hati dia kan. Okey. Jadi itu boleh menjadi permulaan. Jadi kita boleh gunakan sebagai permulaan untuk kita cek dulu apakah negatif ataupun automatic thoughts yang timbul. Kita cek yang negatif saja. Kalau yang potential empowered thought yang saya teruja datang sini, saya tak sabar nak bercerita, itu senang, pasti dia mahu cerita kan. Tapi kalau yang negatif tu, kerana pengaruh cognitive distortion, nanti dia akan sukar untuk bercerita. Lagilah pula kita ni lurus kan, ikut tu formatnya satu kan, jenisnya tak berapa nak mesra-mesra alam sangat kan, ikut buku, lagilah dia macam terpisah dunia antara satu dunia realiti dengan dunia buku kan. Contoh ya, ni kalau kita kaunselor baru tu biasa gitu kan, otak dia sedang running, apa aku nak tanya dia kan. Dia tanya tapi otak dia pun running kan. Jadi dia macam akhirnya macam buku kaku aja kan. Itu fungsinya mengapa kita cek dulu automatic thoughts dia. Baik, itu yang bahagian pertama ya. Sebelum saya masuk kandungan, tapi saya cerita dululah dia punya macam mana aplikasi dia ya. Okey. Nanti bila kita aplikasi berikutnya, contoh di dalam sesi, mungkin dalam sesi itu banyak sekali keadaan-keadaan yang menyedihkan ataupun ada emosi-emosi ataupun pemikiran-pemikiran buruk kan. Jadi kita boleh stop sekejap kan, dan kita
check dulu kan jenis-jenis pemikiran dia ataupun automatic thoughts yang sedang berlaku pada dia waktu dia menahan marah ataupun semua tu kan. Jadi kita boleh bantu dia untuk reframe lagi supaya emosi dapat diturunkan. Bila tujuan reframing ni adalah negative automatic thoughts yang boleh di-reframe kepada potential empowered thought, automatically normally biasanya adalah emotion yang berat itu akan turun, akan mereda. Okay, jadi pelakuan yang nak marah-marah tadi itu juga akan terkontrol. Ya, itu tujuan kita melakukan reframing ini. Dan juga nanti reframing juga boleh kita buat sebagai kerja rumah untuk check dia. Hari-hari apakah automatic thoughts yang sering dia amalkan. Okay, jadi daripada situ nanti kita boleh bantu dia untuk merubah semula tabiat dia ataupun cara tindak dia dalam kehidupan sehari-hari kan. Kerana kadang cara tindak itu kerana terlalu banyak pemikiran automatic thoughts yang negatif, everything yang berikut-berikut tu semuanya tidak dapat berkembang. Kenapa? Sebab pengaruh semuanya akan dilihat sebagai negatif kan. Kita dah belajar cognitive distortion kan, yang berkaitan dengan mental filter kan. Kemudian kita belajar tentang personalization, semuanya menyatakan negatif kepada diri sendiri ataupun menyatakan negatif tentang orang lain. Datang daripada mana? Inilah dia datang daripada automatic thoughts dulu. Automatic thoughts tu yang berkembang berikutnya menguatkan cognitive distortion, akhirnya menjadi negatif. Ni kalau kita jumpa klien-klien yang depression, tanya dia, okay, semua yang dia ada di kepala dia waktu dia bersama dengan kita tu semua negatif. Okay, boleh percaya ke kaunselor ni? Boleh ke dia selesaikan? Boleh ke ni? Aku ni banyak masalah, nanti semua rasa aku ni terbocor, nanti semua dia bertolong. Macam-macam dia serabut-serabut tu. Okay, itu dipanggil automatic thoughts. Okay, kita kembali ke nota kita sekejap ya. Kalau tak tertinggal nota ni. Okay, sama-sama tu kalau kawan-kawan ada soalan silakan ya. Baik. Tadi ni bukan mengajar kita berfikir positif ya, tapi secara membuta tulis sebaliknya membantu individu mengenal pasti pemikiran negatif automatic thoughts dia. Okey, so dia kerana ini adalah dalam konsep kognitif ya, oleh Ehrenberg ya, dia bukan Alice ya, dia Ehrenberg. Okey, Ehrenberg ni dia tidak bersetuju dengan konsep konsep irrational kepada rasional. Dia tak bersetuju itu sebab kalau konsep irrational kepada rasional, bagi dia tak membantu sangat. Tapi dia lebih kepada konsepnya adalah functional. So dalam konsep functional adalah dia tidak mengubah irrational tapi dia ingin orang itu mengetahui itu adalah pemikiran irrational atau itu adalah pemikiran negatif. Okay? Jadi bila dia sedar pemikiran negatif, jadi kita cabar pemikiran negatif tersebut, mencabar kesahihan yang saya buat tadi tu kan. Okay, cuma dalam sesi permulaan tu kenapa saya guna macam tu, kalau kita tanya dia, anda percaya saya? Susahlah dia nak percaya macam tu kan, baru pertama kali jumpa, lepas tu anda percaya saya? Pastilah jawapan dia tak percaya. Jadi kita kena createkan pengalaman kita supaya dia nampak, oh betul lah dah banyak sesi rupanya tapi tak pernah keluar dekat TikTok, tak pernah ada dekat Instagram kan. Maksudnya dia bolehlah simpan rahsia. Okay, kadang-kadang kan orang kan suka cerita kat TikTok kan. Okay, ni orang-orang lain lah bukan kita ya. Okay. Kemudian melihat bukti sebenar, tu saya cerita tadi kan, melihat bukti sebenar tu depan kita tu. Jadi kalau klien yang dirujuk ni, mudah-mudah saja. Okay, klien yang belum bersedia ni, jangan gunakan rujukan yang terlalu jauh. Okay, hanya ambil rujukan yang ada depan mata. Kan, kita bersama dia, guna kita. Okay, guna ruang bilik kita tu. Okay, untuk dia nampak bahawa dia selamat, dia terjamin, dia akan terbantu ya. Tambah lagi kalau klien-klien yang datang tu klien-klien yang trauma kan, yang dia mengalami ketakutan ataupun dia mungkin banyak sangat rasa sangsinya kan. Jadi kita kena berikan dia ruang selamat dulu, merasakan selamat di ruang kita. Mana nak tunjuk buktinya? Tunjukkan bahawa dalam bilik ni apakah pintu tu terbuka? Tak, pintu tu tertutup. Okey. Dan apa yang kita cerita di sini, dia tidak keluar daripada pintu tu. Okey, kalau tak percaya anda keluar, saya jerit di sini. Jangan jerit kuat-kuat. Okey, dia biasa kalau jerit kuat-kuat kan terdengar juga kat luar tu kan. Tak boleh percaya, okey. Jadi maksudnya kita kena tunjukkan bahawa dia selamat. Okey. Jadi klien dia mostly memang yang trauma, yang masa pencabulan kan, masa apa nama tu, yalah yang negatif-negatif ni, bully dan sebagainya, mereka takut. Okay, takut
keadaan, ketakutan tu dibawa. Okay. Jadi kita kena berikan rasa selamat. Okay. Kita ni mendengar, adakah kita ni mengatakan dia buruk ataupun kita kata dia salah atau kita marah dia. Kalau student kita yang buat salah kan, nakal dekat sekolah kan kena rotan. Lepas kena rotan pergi counselling kan. Kalau dia pergi counselling, jangan kita, itulah kau, tahu tak kau kenapa? Itulah kau buat salah lagi gini. Dia pun tahu kan. Tapi kalau dah lama dengan kita, it's okay aja kan. Macam kita dah biasa dengan dia, boleh aja. Tapi kalau baru-baru buat macam tu, sekali tu je lah dia datang. Hi, bye, okay. Kirain salam. Okay, tak datang lagi dah. Okay, itu contoh. Okay. Kemudian membina tafsiran alternatif. Okay, jadi reframing ni bukan sebenarnya untuk menyatakan automatic thought tu salah, bukan. Automatic thoughts tu okey. Cuma apakah automatic thoughts yang negatif itu mau dikekalkan? Okey, apakah dia terbukti benar pada ketikanya? Kalau terbukti benar tak ada masalah, it's okay. Okey, sebab dalam konsep kognitif, ini kognitif Ehrenberg ya. Kita ada pemikiran automatic thoughts, tak ada masalah, boleh aja. Okey, automatic thoughts kemudian dia boleh settle, tak ada masalah. Contoh kan. Okey. Ni contohlah sahabat saya. Bukan sahabat saya lah kan. Kalau saya bawa kereta kan, kadang-kadang saya nak cepat. Okay. Tapi orang depan ni kadang lambat kan. Okay. Lambat lah, kadang-kadang ada yang masuk suka hati kan. Jadi saya meradang lah. Bisa keluar lah perkataan-perkataan yang menyakitkan. Tapi menyakitkan tu hanya dalam kereta saya je. Okay. Dia tak keluar daripada tingkap tu. Okay. Bila saya dah terkeluar, kemudian keluar ayat buruk dulu. Lepas tu, Astaghfirullahalazim. Okay. Lepas tu, dah stabil balik kan. Dah okey lah tu. Okay. Jadi tadi tu sebenarnya memang saya tak puas hati. Okay. Tak puas hati, saya keluar ayat saya adalah negatif. It's okay. Okay. Dia tidak membawa keburukan kerana saya sedar bahawa saya melepaskan itu, tapi saya cepat-cepat kita menyedari kembali. Itu maksudnya. Maksudnya latihan automatic thoughts ni akhirnya kalau semakin cepat orang itu menyedari dan dia boleh recovery dan emotionnya boleh stabil kembali, itu baik. Okay? Tapi yang banyaknya adalah yang ada automatic thoughts tapi emotion itu berterusan sehingga dia menguatkan cognitive distortion dan juga yang ke atas. Ya? Yang nantinya akan membuatkan seseorang itu, event tu berlaku sekejap aja kan. Kereta tadi je. Tapi balik rumah marah-marah anak, marah-marah ini, pergi office marah kawan lagi, semua-semua kan. Kerana kita hanya orang tu sailang depan kita sekejap je, kan? Ataupun tiba-tiba dia masuk tak bagi signal. Ataupun tiba-tiba dia break ke kan? Ataupun yalah macam-macam lah kan di jalan ataupun di mana-mana lah kan. Belum lagi kita terlanggar batu, sumpah seranah batu tu. Boleh juga kan. Tapi kita kalau pergi office lepas tu masuk office, batu tu lah punya pasal. Jadi kita sebenarnya tak selesai yang tadi. Okay. So negatif reframing negative thought ialah teknik untuk membantu seorang melihat semula dengan lebih seimbang, realistik dan lebih membantu. Jadi tafsiran yang dibuat tu bukanlah tafsiran irrational kepada rasional. Dia konsep dia beza sikit ya. Dia tidak menggunakan ayat untuk merasionalkan. Tetapi dia mesti base kepada bukti dulu. Base kepada apa yang sebenarnya terjadi. Dia ada tafsiran negatif, ya. Tapi apakah bukti sekarang? Okay. Dia kena ada bukti sekarang tu. Dan daripada bukti sekarang tu lah baru dilihat nanti sama ada negatif automatic thoughts itu mau dikekalkan atau negatif automatic thoughts itu mau diubah kepada suatu thought yang lebih empowering. Okay. Itu maksudnya. Kenapa tadi ini penting? Ramai individu sebenarnya tidak menderita kerana situasi, sebaliknya mereka menderita kerana tafsiran terhadap situasi tersebut. Okay. Betul kan? Okay. Kita boleh bekerja tempat kerja yang banyak kerja kan? Okay. Tempat kerja kita tu boleh kita bekerja kan sebenarnya. Kita tahu tempat kerja memang banyak kerja. Okay. Macam-macam kerja ada, datang sini, kiri, kanan semua tu ada. Okay. Kita boleh bekerja kat situ. Cuma yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mentafsirkan. Kenapa? Sebab kita kerja kat tempat yang sama kan. Kawan kita kerja tempat sama tak? Sama. Ni sama-sama cikgu, sama-sama kerani, sama-sama bos, sama-sama doktor, sama-sama, semua sama-sama ni. Tapi kenapa kawan kita tu okey je? Lepas tu kita pun, dia boleh lah. Duit dia banyak, dia boleh lah.
keluarga dia support, dia bolehlah. Kita menggunakan pula event-event lain untuk menyatakan kita tu berbeza dengan orang tu. Jangan guna konteks yang lain. Kita guna konteks waktu tu. Okay. Bila kita guna konteks yang lain, kita takkan puas hati selamanya. Okay. Sebab kita menggunakan event yang sepatutnya itu, tapi kita pergi ambil tafsiran pada event-event yang lain. Perkara-perkara yang tak ada kaitan. Okay. Lagilah kita sebenarnya lebih derita. Tapi kalau kita duduk konteks, kita duduk sekejap. Aku kerja kat sini. Semua orang kerja kat sini. Tapi yang tu dia ketawa, yang tu enjoy, ni semua. Kita buat benda yang sama, tapi kenapa aku ni stres sangat? Jadi kita check balik. Okay? Kerja tukah atau cara kita mentafsir kepada kerja itu. Okay? Kalau kita mentafsir kerja itu yang berat, cuba kita lihat. Okay? Dan kita buat satu tafsiran yang lebih baik. Kerana kita duduk kat situ, tak mungkin kita berubah. Kita melihat sudut-sudut yang lain. Apakah yang berlaku sudut-sudut lain? Oh, kerja banyak, tapi kerja banyak ni daripada aku kerja awal dulu, tekan laptop pun kedek kan. Ni macam ini bukan ngumpat tapi itu kenyataan. Siapa yang pernah buat report polis pasti tahu kan. Okay. Macam kita pakai typewriter zaman dulu kan. Satu jam tak habis lagi. Kalau kita type sendiri dah siap dah. Kan? Contohlah kan. Okay. Padahal dia guna selalu. Tapi itulah dia kan. Jadi, tapi sebenarnya kalau, ialah dia guna selalu tapi bukan orang yang sama kan. So that's why dia kata satu kan. Kita yang biasa guna tu lah, kita tak tengok pun kadang kan. Tapi kerja kita banyak kan. Tapi kita tak tengok pun. Kerja siap dah. Maksudnya, di sebalik kerja kita yang banyak tu sebenarnya, kita dapat kemahiran. Kemahiran kita menaik dengan tanpa melihat ni. Ni tak ada ni. Kat laptop kita tak ada huruf. Okay, tapi kita tahu nak pergi kat mana. Okay. Kalau sekarang handphone lah kan. Anak-anak kita handphone tu dia boleh buka je. Anak saya, saya yang kecil, dia tak tahu tu nombor 6, password mak dia kan. Password mak dia adalah nombor dia. Okay, password handphone tu, dia bukan tahu pun nombor tu. Tapi, bila dia buka, dia tahu tekan kat mana. Okay. Nombor tu tepat. Okay. Maksudnya apa? Pengulangan dia banyak kali. Bukan dia tahu pun nombor tu. Okay. Kau tanya dia endam mana? Endam sembarang dia tunjuk. Tapi dia boleh tekan. Kenapa dia boleh tekan? Kerana dia pengulangan. Maksudnya kemahiran. Okay. Itu maksudnya. Jadi, itulah kita kata sebenarnya yang terjadi bukanlah peristiwa. Tapi sebenarnya bagaimana kita mentafsirkan peristiwa itu. Itulah yang menyebabkan seseorang itu dia merasakan dia bermasalah. Ya? Tapi kalau kita lihat kembali dan kita mengubah cara tafsirnya, tak semestinya kita bukan semua perkara bila kita kata kita mentafsir tu event tu akan jadi baik. Tak. Ada event yang memang kita kena tafsir macam tu. Okey, contoh kan, kalau dah kena pukul dah luka berdarah ni kan, kita nak tafsir, oh aku luka berdarah, tak apa, ini bukan, itulah luka berdarah, dah tunjuk itu kan luka lah kan. Tapi yang dimaksudkan penderitaan yang berikutnya itu adalah penderitaan-penderitaan yang tidak dikontekskan dengan event. Event dah habis dah berlaku dah selesai. Okay, tapi kita yang sebenarnya mentafsirkan itu berpanjangan dan kita terperangkap dalam masalah itu secara berpanjangan. Okay. Ni contohlah tafsiran negatifnya. Bos tak membalas mesej, perkara negatif bos marah saya. Jadi emosi takut, gelisah dan sebagainya. Okay. Tapi realiti sebenarnya mungkinlah bos tu sedang sibuk kan. Okay. Ataupun bos tu handphone dia mati ke kan. Handphone dia rosak ke. Ataupun jenis bos yang dia kalau dia dekat office dia bawa dia handphone. Dia pergi masjid ke di mana-mana dia tinggalnya handphone tu kan. Saya macam itulah kan. Jadi saya tak ada terganggu. Jadi ada tempat-tempatnya saya tak bawa. Saya letak dalam kereta. Okay, saya bawa tapi terutama kalau pergi masjid, tu biasanya saya takkan bawa. Okay, siap malam, biasanya malam kan pergi maghrib tu, dekat kereta lah. Okay, nanti kalau keluar isyak ke, isyak nanti lah baru saya tengok. Okay, nanti kalau orang telefon ke apa, memang nantilah kita jawab kan. Kerana kita kena beri masa, kan kita dah belajar self-compassion tu, kita kena beri masa untuk kita. Jangan diberikan gangguan banyak sangat. Okay, ini tak masuk masjid pun bawa. Ni bukan saya kata orang-orang tapi saya punya pendapat sendiri boleh jadi benar, boleh jadi salah tapi kalau saya rasa macam tempat yang sepatutnya kita buatkan
diri kita tu merasa bahagia, rasa tak terganggu kan. Itulah tempatnya kan, mana lagi kan. Okay. Tapi bawa handphone, lepas tu sambil dengar kuliah dengar, handphone jalan. Mana satu dah tengok tu kan. Okay. Nanti balik rumah, sambung lagi. Benda yang sama. Kita ni banyak sangat terganggu. Kita biarkan hidup kita ni terganggu dengan banyak benda. Okay. Itu contohlah. Kalau saya punya pendapat, kalau orang lain mungkinlah dia nak jawab tu ke, oh saya bisnes online, saya kena jawab semua setiap masa, ikutlah kan. Okay. Itu pilihan masing-masing. Ya. Baik, apakah maksud frame? Okay. Frame adalah cara otak mentafsir suatu pengalaman. Kita kena faham macam ni. Okay. Otak kita, kalau kita tak jaga dia akan tafsir ikut dia. Okay. Dia tak boleh bezakan. Okay. Tapi kita yang kena kontrol dia supaya dia boleh bezakan antara apa dan apa. Okay. Jadi kita yang kena manipulasi otak kita cara dia bekerja. Jangan otak kita manipulasi kita cara bekerja. Okay. Sebab cara kerja otak ni cara bekerja, dia di awal dia bekerja dengan baik. Okay. Kita ada masalah kan, contohnya bukanlah masalah, kita mungkin berhadapan dengan satu perkara. Okay, dia akan kata, okay, tak apa, sabar, cari jalan, ada tu jalannya begini. Kejap lagi dah lama sikit kan, dia mula, tak ada jalan dah tu, habis dah kau ni, lama-lama dia buruk lagi. Okay, lepas tu dia bagi idea-idea yang tak membantu tu. Okay, cubalah kawan-kawan biasa kan, drive seorang diri, cuba drive seorang diri. Okay. Daripada idea kita tu baik, lama-lama idea kita jadi buruk sudah-sudahnya. Okay. Kenapa? Sebab otak tu memang dia suka manipulasi. Okay. Jadi kita jangan biarkan otak manipulate. Dia peristiwa sama boleh menghasilkan pengalaman emosi yang sangat berbeza bergantung pada frame yang digunakan. Okay. Situasi tak berubah tapi pengalaman emosi berubah sepenuhnya ketika kita framekan kembali. Memang secara kenyataannya situasi tak akan berubah. Okay. Contoh kita kata kan, katakanlah kita kata cerita dia adalah tentang kematian. Kematian tak akan berubah tak? Tak. Kematian tu itulah, dia dah meninggal lah. Kan? Takkan hidup balik. Menangis ke, doa ke hidup balik ke, kan? Buatlah apa-apa pun kan. Bagi bunga lah kat kubur tu, letaklah air makan minum semua kat situ contohnya. Dia bangun balik? Tak, dia tak bangun. Dia tetap dah meninggal. Okay. Jadi, yang sebenarnya kita kena buat adalah reframe. Reframe cara kita memahami. Okay. Jadi, kita akan lakukan perkara yang lebih bermanfaat rather than pergi, yelah boleh aja kan. Ni tak ada kena-mengena, cuma pendapat saya je kan. Kadang-kadang kita waktu orang tu ada, kita tak hargai. Orang tu dah tak ada, baru nak menghargai kan. Nak menghargai pula cara salah. Kan, pergi kat kubur, tak bunga hari-hari, bunga, beli mahal-mahal letak kat situ kan. Daripada beli bunga mahal-mahal letak kat situ, baiklah kita beli makanan yang mahal-mahal, makanan bagus-bagus kan. Kita hantar dekat tahfiz ke, rumah anak yatim ke, bagi dekat masjid ke, bagi orang buka puasa Isnin Khamis ke, kan dapat pahala kat dia kan. Dan kita beli bunga yang mahal-mahal pergi letak situ, apa faedahnya? Ni kalau Islam Islam. Kalau agama lain saya tak pasti sangat. Dia ada budayanya. Cuma kalau dalam Islam ni saya rasa kita boleh gantikan yang lebih baik sebenarnya kan. Okay. Daripada kita menangis, meratapi, lebih baik kita mengaji, kita buat tahlilan kan dan sebagainya. Okay. Niatkan untuk arwahnya dapat pahala kan. Itu macam itulah contoh, ni contoh je. Okay. Itu how to, sebenarnya situasi tak akan berubah, yang berubah adalah cara kita reframe. Okay. Reframe yang nanti akan mengubah emosi kita. Ya. Okay. Ini teorinya lah ya. Saya dah terangkan tadi berkaitan dengan teori kognitif. Ehrenberg ni dia datang dengan teori kognitif. Tapi nanti ada satu lagi. Kan dia ada CT, dia ada CBT. CBT tu bila? CBT tu ada satu lagi yang dibincangkan berkaitan terapi-terapi. Tapi ini teori awal dia. Teori kognitif ni awalnya dia memperkenalkan konsep kognitif. Yang nanti memperkenalkan konsep tu lah automatic thoughts tu. Okay, automatic thoughts dan cognitive distortion. Okay, itu dia awalnya. Kemudian berikutnya tu baru dia datang dengan konsep CBT yang bergabung dengan anaknya Judith kan. Barulah mereka membangunkan terapi yang berbentuk terapi. Okay, yang digunakan oleh kaunselor dan sebagainya. Kalau tidak dulu dia di setting medical. Ya. Okay, baik, prinsip utama reframing. Okay, bukan menipu, bukan menafikan realiti, bukan berpura-pura ya. Tapi sebaliknya melihat semua bukti. Itu saya kata tadi, kita melihat semua
bukti. Kan ini contoh je ya. Okey. Kita kata klien kita datang dia nangis, kan dia sedih. Sedih kenapa? Sebab apa nama tu? Dia 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 mungkin dibuli, lepas tu hari-hari dia apa nama tu mengalami diejek dan sebagainya. Okey. So apa yang dia sentiasa ada dekat kepala dia? Oh, aku ni orang lemah, aku tak berdaya, aku tak boleh lawan, aku kena ni, aku budak kecil, berbagai-bagai kan. Okey. Dan kita lihat balik. Okey. Sekarang saya nak awak pergi dekat tu. Dekat apa nama tu? Punch bag saya tu. Pergi tumbuk tu. Okey, tumbuk berapa kali kau boleh tumbuk kat situ? 100 kali. Contohlah kan, 1 kali. Berapa minit kau buat, katalah kita bagi 1 minit. Buat 1 minit, kau ditumbuk tu 1 minit, berapa banyak kau boleh buat? Katalah 1 minit 100 contohnya. Okey, 100 kali kau tumbuk situ 1 minit. Okey. Aku ni pun yang kuat berdaya ni belum tentu 1 minit boleh 100. Itu buktinya kau kuat ke kau lemah. Contoh ini kalau murid dengan student kan biasa gitu, murid dengan student pula. Cikgu dengan murid biasa gitu kan kalau kita dah kenal kan. Okey, kita kena tunjukkan buktinya. Okey. Dia betul ke lemah? Okey, kita buatkan. Jadi di situ sebenarnya dia akan belajar untuk reframe. Reframe ni bukan tulis kat kertas saja. Kalau saya tak berapa gemar sangat reframe yang sini pergi sini tulis kat kertas kan. Benda yang boleh dibuktikan tunjuk aja kan. Okey. Dia kata dia budak kecil lagi. Okey. Yang kecilnya kau dekat mana? Apa yang kecilnya? Tanya balik dia kan. Okey. Jadi kita boleh membantu dia untuk proses reframe. Ini kalau ganas lah, tapi kalau yang tak ganas tu kita slow lah sikit kan. Okey. Melihat kemungkinan lain, okey, membuka minda kepada pelbagai. Kemungkinan lain ni bukan menidakkan ya. Kemungkinan lain tu adalah setelah dia melihat diri dia, kemudian cuba anda melihat macam ni. Biasa saya buat gini. Saya takut tak cukup masa kan. Biasa buat gini. Okey. Katakanlah anda dekat sini. Ni kad kan. Dekat kad ni anda dekat sini. Okey. Apa diri anda kat sini yang anda nampak kat sini? Oh, aku begini. Okey. Sekarang ni yang ada dekat kad ni kan. Okey. Ini yang anda nampak kan. Okey. Letak dekat depan sana jauh sikit. Okey. Sekarang ni kad kan, ni contoh. Ni saya letak dekat TV ni, tak nampak. Okey, ni kad kat sana. Okey, sekarang kau tengok dekat luar kad ni. Apa yang kau nampak sekarang? Ada ini, ada TV, ada teko. Ni dekat hotel, teko lah kan. Ada teko, ada botol. Okey. Di antara diri kau yang kecil, yang ni dia kecil ke besar? Kecil. Yang banyak-banyak ni? Banyak lagi. Kau yang kecil ni, kan katakanlah kau ni, apa nama tu? Merasakan kau ni banyak masalah kan. Dekat sebelah-sebelah kau ni ada siapa lagi? Okay, contoh. Okay. Jadi kita membawa dia untuk memahami apakah ada kemungkinan-kemungkinan lain ataupun perkara-perkara lain yang belum dilakukan. Ya, itu kita boleh buat. Kemudian kalau ada satu lagi adalah keadaan yang perlu untuk terima realiti. Dia datang kat kita ni, luka-luka ni kan. Okay, apa yang kau fikirkan? Saya tak berdaya cikgu. Okay. Ni luka kan? Luka-luka ni yang kau bergaduh dengan siapa? Dengan dia tu. Okay. Dia tu berdaya ke tak? Berdaya. Kau tak berdaya. Betul kan kau tak berdaya kan? Betul. Jadi kau ni sebenarnya kuat ke tidak? Tak. Entah, saya pun tak tahu. Takkanlah kau tak tahu tu lalu luka tu? Maksudnya apa? Maksudnya kau tak kuat. Okay. Kalau kau tak kuat, kan? Kadang dia automatic tak kena terima. Kenapa kena terima? Sebab dia kenyataannya benar. Okay. Kalau kau tak kuat, kau boleh lawan dia? Tak boleh. Jadi, siapa yang boleh lawan dia? Orang yang lebih kuat kan? Siapa orang yang lebih kuat kat sekolah ni? Contoh, okay. Supaya dia nampak, okay. Supaya dia tak merasakan dia keseorangan, okay. Dia merasakan, dia terima realiti dan dia tahu cara berikutnya adalah melaporkan, beritahu orang ni atau bagi tahu ini atau pandailah yang berikutnya. Yang ini contoh-contoh ya.
Memilih tafsiran yang paling membantu. Okey, memilih cara berfikir membawa pada kita kesejahteraan yang lebih baik. Memang akhirnya adalah reframing ni adalah kita mencari tafsiran yang boleh membantu. Jadi mungkin ada beberapa, tapi yang beberapa tu kita ambil yang paling baik ataupun yang paling mudah untuk dilaksanakan. Itu maksudnya reframing. Jadi reframing tu bukan irrational kepada rasional, bukan. Dia konsep yang sedikit beza di mana dia mahu seseorang itu melihat kenyataan pemikirannya dengan kenyataannya. Kalau selari dengan kenyataannya, belajar untuk terima. Kalau tak selari dengan kenyataannya, jadi di sinilah lihat kemungkinan-kemungkinan lain. Okay? Atau cara-cara yang lain ataupun idea-idea yang lain. Supaya kita tak terperangkap dalam satu kotak pemikiran sahaja. Okay? Itu dimaksudkan sebagai reframing. Okay. Okay, ini formula reframing. Okay, satu adalah recognize, examine, find distortion, replace, accept, move forward dan evaluate. Okay, baik. Sebelum tu, rakan-rakan ada soalan tak untuk ditanyakan? Tadi saya bagi contoh kan, bila kita buat dengan klien, di awal, di pertengahan atau di hujung atau kita jadikan latihan. Kalau jadikan latihan, rakan-rakan boleh buat yang ini. Okay. Tapi ingat, ketika kita nak bagi dia sebagai kerja rumah, saya selalu ajarkan, ketika nak bagi kerja rumah pada klien, pastikan klien diajarkan sampai faham di dalam sesi. Okay, maksudnya sesi kita tu, mungkin sesi eksplorasi tu dah habis, kita extend sikit untuk dia belajar tentang proses membuat latihan. Selagi dia tak boleh buat, rakan-rakan yalah maksudnya jangan biarkan dia pulang lah. Kalau dia pulang, dia tak boleh buat. Okay, jadi benda tu dibincang lepas tu tak buat. Buang masa je kan. Jadi kita bincang dengan dia, di situ nanti ada elemen-elemen lain. Kena ingat ya, teknik yang kita nak bagi ni satu. Tapi terkadang dia nak buat tu, dia rasa ragu-ragu, dia rasa was-was contohnya. Jadi kita boleh bagi dia, okay, masa nak buat ni, okay, sebelum nak buat, kita tarik nafas dulu, okay, sedar dulu, grounding dulu kan, okay, relaxkan dulu, tarik nafas atau minum dulu kan, rasa segar sikit, baru mulakan. Tapi nanti mulakan tu rasa macam berat, okay, tak apa, letakkan dulu, bangun, lihat pemandangan kan, okay, tarik nafas, tepuk-tepuk tangan ke atau buat tapping-tapping, okay. Jadi teknik ni memang kita belajar teknik, tapi dia, untuk cara buat dia tidak single cara terus buat macam tu. Sebab ada setengah-setengahnya kita memerlukan sedikit tambahan-tambahan latihan-latihan lain supaya teknik itu dapat dilakukan. Okay. Tak ada soalan ya pada kawan-kawan malam ni? Okay. Kalau faham bagus ya. Okay. Alright. Untuk cara reframing ni kan simple macam tadi ya. Kalau rakan-rakan nak buat, sebenarnya kita boleh buat macam ni. Okay, saya bagikan dia punya arahan, nanti rakan-rakan buat ya. Masing-masing buat masing-masing, nanti kita cuba lihat semula ya. Tapi kita tak test malam ni sebab masanya pendek ya. Baik, cara dia adalah rakan-rakan duduk ya, mungkin malam ni kan, kita kan yang dah berumur-berumur ni, kita dah belajar banyak kan. Jadi kita fahamlah macam mengapa kan saya sebut duduk, kita muhasabah diri kan malam hari itu bagus sebenarnya ya. Ataupun kalau tak nak di malam hari kan kita boleh macam ni. Ada satu teknik lagi adalah kita tidur awal kan. Pukul 10 atau 10.30 tu kita dah set dah. Okey, saya nak tidur, saya nak tinggalkan semua sementara kan. Tidur. Kita tidur, kita kunci jam kita nak bangun pukul berapa. Okey, tapi lepas kita tidur kan, lepas kita dah tidur tu, kita terbangun. Terbangun jam berapa? Terbangun jam 2 atau jam 3 kan. Kalau jam 3 tu terus bangun. Kalau jam 2 tu boleh sambung sikit lah kan. Awal sangat. Okay, tapi kalau kalau memang tidur awal 10.30, jam 2 bangun tu dah okey ya. Tapi kalau memang 10.30 tu biasa tidur, boleh bangun pukul 3, lebih baik. Masa bangun yang kedua, yang tadi tu terbangun, bangun, terus pergi bilik air, cuci muka kan, segarkan diri kan. Kalau yang muslim nak solat dulu boleh kan. Okay, 2 ke 4 ke silalah ya. Lepas tu kita duduk sekejap.
Okay. Lepas tu kita buat. So waktu tu adalah waktu terbaik. Because of otak kita, dia tadi direhatkan, kemudian kita bangun, kita masih segar dan kita masih boleh untuk mencatatkan. Jadi kita catat, kita recognize, okay, apa yang telah aku jalani dan apakah pemikiran-pemikiran yang timbul, terutama pemikiran negatif lah sepanjang hari yang kemarin kan, kita bangun pagi ni kan, dari kemarin apa yang pikiran-pikiran negatif yang datang. Kita catatlah, kita akan ingat. Okay. Kemudian kita check. Okay. Pikiran negatif ni dia sesuai tak dengan perkaranya. Okay. Ataupun ia satu pemikiran saja. Sebab kalau kita lalui satu hari, sebenarnya kita dah boleh check pun. Daripada pemikiran kita datang, sampailah nanti kita lihat bukti-buktinya. Okay, contohnya kita kata, kita pergi lambat dah di jam ni, lambat lah kita marah-marah orang dekat jam kan. Takut kena marah dekat office. Bila kita sampai ke office, ternyata semua orang lambat kan. Semua orang, awal ni kau datang. Okay, contoh, maksudnya kita lebih awal kan. Oh, maknanya salah lah dengan automatic thoughts tadi. Maksudnya banyak automatic thoughts kita yang mungkin tak bersesuaian ataupun yang salah. Okay, di hari itu, hari berikutnya belum tentu betul ya. Cuma kita belajarlah untuk tidak terlalu menekan diri kita pada waktu-waktu yang begini. Okay, examine. Kemudian find distortion. Okay, apakah distortion yang kita dah belajar kemarin kan? Cognitive distortion ni, apakah jenis-jenis cognitive distortion yang kita selalu terikat. Ya. Kemudian kita replace. Replace dengan pemikiran yang bukan menidakkan, tapi apakah ada alternatif pemikiran yang sebenarnya membuktikan yang lebih baik. Okay. Kemudian kita accept. Okay, accept dua. Satu adalah accept dengan replacement atau kita accept dengan automatic thoughts tadi yang memang automatic thoughts memang adalah sebenarnya adalah benar. Okay, maksudnya dia adalah tentang situasi yang memang sedang terjadi dan kita gunakan automatic thoughts tu tak ada masalah, negatif kan. Okay, kemudian kita move forward lah, bergerak. Okay, so kita cari tindakan-tindakan kecil untuk kita memperbaiki ataupun kita lihat untuk membuktikan pemikiran kita yang baru tadi. Kemudian kita evaluate lagi. So sentiasa akan jadi macam tu. Bila kita evaluate, kita recognize balik. So bila kita mampu buat yang ini, sebenarnya kita menghasilkan apa? Kita menghasilkan diri kita yang sedar. Okay. Dia konsep dia adalah dalam pendekatan baru, ya, pendekatan-pendekatan terkini, yang nak dilatih adalah membangunkan orang yang sedar. Sebab tu dia tidak lagi orientasi untuk menggali tentang ketidaksedaran orang. Itu dah lama, dah berlalu. Tapi kita bangunkan orang kan untuk sentiasa sedar, sentiasa mindful. Bila orang mindful, apa terjadi pada dia? Dia tahu kan apa yang berlaku pada dia, apa tindakan dia, apa cara respon dia, okay, apa emosi dia. Jadi kawalan kepada mindful inilah yang membantu seseorang itu tidak terjejas sangat kesejahteraan mental dia. Dia akan sentiasa dalam kawalan yang baik. Kita tahu kan kesejahteraan mental spektrum. Jadi kita sentiasa berada pada spektrum yang seimbang. Okay? Bila kita seimbang dan kita akan dapat jalani kehidupan tu dengan lebih baik lah. Kan? Walaupun cabaran dugaan tu tetap ada. Cuma kita dapat menghadapi itu dengan lebih tabah, dengan lebih baik. Ya? Dan kita tak melihat hujung dia tidak or nothing thinking tu, okay? Tapi kita berada pada thinking yang fleksibel, okay? Alright, so ada soalan? Ni berapa kali saya tanya, ada soalan? Tak ada soalan, saya menjawab soalan. Tak adalah, saya tak ada soalan juga kan, okay? Alright, so okay, baik. Okay, so semoga-moga rakan-rakan dapat memahami teknik ini ya, dan memang saya bagikan tadi beberapa cara ya, supaya nanti kawan-kawan cubalah dulu ya, cuba. Kalau nanti ada pengalaman-pengalamannya kan bersama dengan klien kan, jadi nanti rakan-rakan boleh sharing, okay, sharinglah kat kawan-kawan kita dalam grup tu, tak apa, okay, macam mana buat kan, apa yang berhasil kan, nanti kita kat grup tu tak adalah sepi sangat kan, okay, so masing-masing kita dapat sharing, perkongsian pengalaman kan, jadi maknanya kita menghidupkan dan juga kita memberi manfaat pada kawan-kawan yang lain. Dan kalau dapat lagi dirakam kan, tunjukkan cara ataupun kaedah yang rakan-rakan lakukan, itu sangatlah bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain. Inilah kita ni nak kata kaya sangat pun tak kan, tapi kalau kita berkongsi sedikit pengalaman kita ataupun sedikit pengetahuan kita kan pada kawan-kawan yang lain, itu juga boleh menjadi self compassion juga kita kan. Maksudnya kita memberi kan, kita
apa nama tu, mengharapkan nanti insya-Allah ya, semoga-moga itu menjadi amal jariah kita, ilmu bermanfaat tu kan. So itu salah satu juga self compassion yang nanti akan membantu kita untuk membina kekuatan diri kita ya. Okey, baik Puan Deborah. Okey, betul-betul ya, insya-Allah. Alright. So, kalau tak ada soalan, insya-Allah sampai sini ya pertemuan kita. Kita akan berjumpa lagi di minggu akan datang ya. Semoga sihat-sihat selalu ya. Seperti biasa, sebelum kita berakhir nanti di malam hari ini, pastikan sebelum nak tidur kita settingkan perkara-perkara yang boleh diselesaikan, kita selesaikan. Tak boleh diselesaikan, tak apa. Beritahu pada diri kita nak berehat dulu, kita nak apa nama tu, menikmati diri kita dulu, nanti besok kita sambung lagi ya. Jadi itu akan memberikan kita rasa lebih baik insya-Allah. Betul-betul. Okay, alright, jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih semua.